Assalamualaikum guys. Okey. Video yang terbaru aku hari kali ni buat konten apa sama ada aku nak buat konten untuk kancil aku Lampu 43 ataupun Viva. Okey, tak apa, aku buat Viva dulu. Okey. Viva ni customer baru hantar. Okey, sekarang ni customer dia nak convert daripada Viva lama ni pergi ke Viva Elite. Okey, jadi inilah keadaan dia. Dia beli kereta ni daripada sekolah memandu punya kereta rasanya. Okey, sekolah memandunya sekarang macam ni, Audi 660. Okey, macam yang korang nampak lah. Lampu pun dah kusam kiri kanan. Macam ni keadaan dia. Okey, kita tengok belakang pula. Okey, belakang macam ni. Biasalah sekolah memandu lah kan, sekolah memandu punya kereta. Okey, untuk pengetahuan semua, ni customer ni kereta ni dia dah tukar ke AVY turbo enjin dia. Enjin dah tukar AVY turbo. Enjin dah tukar fkat, lepas tu seat dalam pun dah tukar. Lepas tu dashboard pun dah tukar. Yang kita tengok sikit. Okey. Tukar. Lepas tu jom tengok enjin dia pula. Okay, inilah dia keadaan enjin dia, AVY turbo. Okay, AVY turbo ni dia siap dengan ada sistem ABS ni . Okay, dia pakai HKS Super SQV . Okay, inilah keadaan dia. Okay guys, so kejap lagi nanti aku akan convert kan. Maksudnya convert luaran Elite, dia ambil asas ya, ambil basic. Lepas tu dia ada tambah lah dengan lampu depan kiri kanan. Okey, tukar bonnet, bumper, fog lamp, cover fog lamp. Lepas tu lower radiator frame. Lepas tu daun pisang kiri kanan, bumper belakang, reflector belakang. Okey, customer ni dia tinggal kat kereta ni kat aku satu hari. Besok petang ataupun malam boleh datang collect ambil. Okey, nanti kejap lagi dia kalau aku dah buka ke apa, nanti aku akan update. Okey guys, ni aku dah buka bonet aku dah tanggalkan. Okey, inilah perbezaan dia antara bonet Viva Elite dengan bonet Viva biasa. Okey, kalau tengok permukaan dia kat atas ni, okay, Viva Elite dia melengkung ke atas macam tu. Manakala Viva biasa dia lurus saja. Okey, boleh ke tak boleh kalau macam contoh nak pakai bumper Viva Elite pakai bonet Viva biasa. Boleh, memang boleh, tapi dekat bumper sini, kat depan sini dia akan jadi ternaik ni. Dia akan ternaik tu. Tak cantik, memang tak cantik. Kalau boleh, kalau tak ada bajet, buat slow macam gitu lah kan. Tapi pada saya, kalau tak ada bajet dulu nak tukar bonet, lebih baik korang kumpul dulu barang, baru lepas tu dah ada cukup modal beli bonet, baik tukar sekali. Okay, ni perbezaan dia. Viva Elite dia ada tulang dia dekat sini tulang dia. Manakala Viva biasa tulang dia dekat tepi saja, tepi ujung. Okay, sekarang saya nak pasang bonet ni dulu. Okay gang, inilah rupa dia kalau macam contoh korang pakai bonet Viva Elite tapi bumper korang tak tukar Elite. Dia akan jadi macam ni dia akan renggang kat sini. Dia akan renggang kat situ. Sama juga kalau macam contoh korang pakai bonet, korang pakai bumper Viva Elite, korang pakai bonet lama, dia akan renggang belah, dia akan renggang sebaliknya pula. Dia akan renggang sebaliknya pula. Kalau Viva Elite dia rapat dekat sini, Viva biasa punya bonet dia akan renggang kat sini. Dia akan rapat kat sini. Ada berlawanan. Dia biji. Okey, macam tu. Jadi ni aku tunjuk satu persatu lah supaya korang boleh faham macam mana kalau korang convert tanpa tukar barang komplit. Okey, yang ni pula aku nak tunjukkan dekat korang bumper Viva. Dia berbeza dengan Viva Elite. Bumper Viva biasa ni dia tak kukuh. Dia tak kukuh, korang tengok Pasal Viva Elite sebelah sini dah diikat lagi Viva biasa pula dia setengah saja diikat. Belah tepi kiri kanan dia tak diikat. Jadi bumper dia akan goyang macam ni. Dia akan, yelah, tak kukuh tak kukuh. Goyang. Sebab apa? Sebab tepi sini tak ikat. Jadi Viva Elite ni dia jadi facelift. Dia sebagai model facelift aku rasa kan. Tapi tak macam facelift tapi dia lebih kukuh lah berbanding dengan Viva biasa. Jadi sebab tu aku cakap kalau nak tukar, nak masuk Viva Elite, kena tukar lower radiator frame sekali. Kalau tidak dia akan jadi macam ni. Dia akan bergegar. Bahaya bergegar. So dia ada pakai kaki.
Jadi dia kalau dekat highway kemungkinan macam ni dia tak ada fog lamp. Kalau ada fog lamp lagi berat. Kalau dekat highway dia ada risiko boleh tertanggal lah bumper, bahaya lah. Jadi lower radiator frame tu memang sangat-sangat penting. Kalau korang nak tukar Viva Elite kena pakai. Okay guys, bumper dia aku dah buka dah. Okay, kat sini aku nak tunjukkan dekat korang perbezaan lower radiator frame dengan Viva biasa dengan Viva Elite. Okay, kalau korang tengok kat sini, Viva biasa dia ada tempat ikat fog lamp dia. Ni tempat ikat bumper lah. Maksudnya dia mengukuhkan lagi kedudukan bumper dan juga menyokong berat fog lamp. Okay, kiri kanan ni. Okay, kiri kanan ni, telinga dia. Viva biasa dia tak ada. Okay, korang bayangkan kalau korang masuk bumper Elite, benda ni korang tak tukar, bumper korang boleh bergegar macam ni, tak kuat, bergegar, dia boleh tak kukuh lah. Okay, jadi penting benda ni. Kebanyakannya aku tengok diorang convert, tapi benda ni diorang tak tukar. Benda ni penting kau kena tukar. Korang jangan skip cakap tak perlu tukar pun tak apa. Memang tak perlu tukar pun tak apa, sekadar bumper tu dia duduk kat situ boleh lah. Tapi untuk kalau korang nak jalan jauh ke, ataupun dia lama-lama dia bergegar, lama-lama benda lain akan patah. Bumper tu punya bracket ke, punya tempat ikat letak clip tu semua akan patah lama-lama. Okay, jadi penting untuk tukar lower radiator frame ni. Okay, lower radiator frame ni aku dah pasang. Okay, bentuk dia macam inilah rupa dia. Nampak? Dia akan nampak macam inilah. Okay. Jadi lebih kukuh kalau kita pakai frame ni lah. Dia berbanding frame ni. Terbelit nak cakap. Berbanding frame ni, tak ada telinga, pergi ke frame ni. Okey. Buat masa sekarang ni, ini yang aku dah buat. Okey. Bonet depan aku dah pasang. Tempat wiper tu pun aku dah pasang. Lepas tu lampu kiri kanan aku dah pasang. Grill, chrome molding ni aku dah pasang. Bumper dah pasang. Fog lamp pun dah pasang. Okey, sekarang ni ada beberapa masalah lah berkenaan dengan kereta ni. Okay, kalau kita tengok sebelah sini dia macam lari sikit lah. Kalau korang nampak lah kalau korang nampak. Okay, fitting dia lari ni. Lepas tu ni dia ada gap. Okay, dia ada gap. Okay, kenapa terjadi macam ni? Okay, terjadi macam ni adalah disebabkan kereta ni dia pernah accident sebelah kanan. Dia pernah accident sebelah kanan. Kalau kita tengok dia punya marking ni, buat marking dia. Sini besar, sini jadi kecil. Okay, sebelah sini. Dia ada lari lah. Marking dia dekat sini lari. Bila marking dia lari dekat sini, bumper masuk dia tak cantik sangat. Sebab tu kadang-kadang korang tengok kereta korang bumper kadang-kadang fitting dia tak cantik. Dia sebenarnya dia bukan masalah bumper tau. Dia sebenarnya berpunca daripada kereta pernah accident. Okey, sebagai contoh, tanda-tanda dia pernah accident. Okey, ni satu. Lepas tu ni satu. Ni satu macam ni kalau korang tengok. Nampak marking dia lari, marking pintu dia nampak. Okay, bila jadi macam ni, benda nak cantik, fender ni korang kena tukar. Fender ni sebenarnya dia tak bagus kalau dia ketuk, dia kemik, lepas tu korang pergi hantar ketuk. Fender bila dia hantar ketuk, memang dia tak cantik. Bila simen nampak dia menggelembung macam tu. Dia tak rata bila simen. Jadi biasalah, ini pun kereta driving school kan. Kereta driving school lah memang macam ni lah. Mungkin adalah nak kena tacap-tacap sikit-sikit. Cuma aku nasihatkan fender jangan ketuk, fender kalau boleh tukar je. Jadi bila dah tukar fender, nanti buat fitting balik. Fitting balik nanti sebelah sini ada okey lah. Kita tengok sebelah sana pula. Okay, sebelah sini kalau korang tengok, dia sikit okey lah. Dia tak ada masalah. Sebelah sini okey. Nampak dia fitting dia macam ni. Kadang-kadang ada juga yang dia jarak sikit. Nampak korang tengok dia punya ni kan cantik kan. Dia punya ni bumper pun masuk pun cantik. Dia macam gitulah. Marking chassis ataupun marking body part ni, dia satu dia depend pada chassis kita lah. Dia depend pada chassis kita. Chassis kita tegak, tak pernah accident, kita tukar part luar saja, dia dah okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah tukar part luar pun, dia masih lari, dia alignment dia lari, marking dia lari, pun maksudnya chassis kita ada problem. Dia masalah dari segitu lah. Tu yang tak best tu. Yang tak bestnya bab tu lah. Okay. Cuma nak kena modal sikit lah. Nak kena modal sikit. Saya punya kereta sendiri pun ada je tu. Tapi kalau macam sikit-sikit saya tak ni lah, saya abaikan je lah. Kalau sikit-sikit lebih baik jangan buat. Takut nanti awak dah buat, nasib malang, dah habis buat, kena langgar lagi dengan motor ke dengan apa. Okey, lagi satu saya nak tunjuk. Okey, macam tadi bumper tadi dia tak ada apa ni, tambah skru kat situ kan, yang lower frame radiator tu kan. Okey, sekarang saya nak tunjukkan dekat awak
Apa bezanya kalau awak pakai lower radiator frame tu dekat bumper Viva? Awak tengok bumper ni kukuh ke tak kukuh? Nampak? Kuat. Fitting dia jadi cantik. Dia tak bergegar lah. Dia tak bergegar. Beza tak macam yang tadi tu? Ni kuat ni. Dia beza. Tak sama macam yang bumper Viva tadi. Viva tadi dia ikat, kalau ikut betul-betul spek dia, diikat dekat bawah number plate je satu. Tapi kiri kanan dia tak kuat. Tapi bila dia dah pakai lower radiator frame ni, maksudnya dia punya bumper tu ikat kukuh lah. Kuat. Tapi sekuat-kuat dia pun untuk keselamatan, untuk keselamatan, macam contoh macam motor langgar ke kereta langgar, bumper dia memang akan mudah tertanggal. Sebab apa? Kalau dia susah nak tertanggal, dia akan tarik sekali dengan kita punya chassis. Bumper, sebab tu kereta-kereta dulu bila dia accident, bumper kita tengok bumper bagus lah, tak tanggal. Tapi sebenarnya keburukan dia tu, bumper tu dia akan tarik sekali chassis. Chassis kita pun akan bengkok juga. Kereta-kereta sekarang ni bila dia accident, bumper dia senang tertanggal. Sebab dia nak elakkan daripada chassis dia terikut sekali bila bumper tu patah ataupun kemek. Tu dia punya pro and con dia lah. So depan ni lagi sikit saya masuk nak kena masuk cover fog lamp. Lepas tu chrome molding kat situ. Sekejap lagi saya tunjuk lagi. Geng, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu ni aku nak update je. Apa yang aku buat semalam tu semua dah settle. Dah settle. Inilah hasil dia. Kita tengok belakang. Belakang aku dah pasang dah bumper. Dengan reflector dah pasang. Tu dia. Ini masuk spoiler, masuk side skirt, dah cantik lah kereta ni dah. Lepas tu daun pisang dah pasang, bonnet dah pasang, chrome molding dah pasang, bumper, chrome molding dekat bumper, fog lamp kiri kanan, cover fog lamp. Lepas tu aku dah pergi wiring, dah hidupkan lah fog lamp. Asal kereta ni dia tak ada fog lamp, kena buat wiring balik. Bila tak ada fog lamp, kita buat wiring balik. Dia memang agak mahal sikit lah cost wiring tu. Lagi satu pasal ni logo Pro 2. Asalnya biasa kita ambil dekat bumper lama, tapi ni bumper lama dia tak ada logo Pro 2, jadi tak ada lah. Dia kena beli asing. Semua dah settle. Ni kejap lagi customer nak ambil kereta ni. Harap-harap dia berpuas hati lah. Kan, siapa-siapa yang berminat nak buat macam ni, boleh update aku ni. Siapa-siapa yang berminat nak convert, boleh update. Ini basic lah. Ini basic. Lepas tu dia cuma tambah lampu je lah, tambah lampu depan. Ini basic convert lah. Dia kalau nak yang full, nak full macam contoh side skirt kiri kanan, lepas tu spoiler, tu full lah tu kira. Full elite luar. Alright gang. Jumpa lagi pada video akan datang. Nanti aku akan aku nak buat part 3 untuk aku punya kancil video. Jangan lupa subscribe. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.